Mari. Cikgu Wong bawa korang pergi jalan-jalan. Hari ini Cikgu Wong bertolak dari Johor Bahru ke utara negeri Perak, menuju ke destinasi istimewa Belum Rainforest Resort yang terletak di kawasan hutan hujan Royal Belum yang sangat terkenal. Sekarang saya dah sampai di Bandar Gerik. Sedang melalui pusat bandar. Di hadapan ada satu bulatan. Kita ambil arah jam 12 terus ke depan. Seterusnya sampai ke satu simpang 3. Belok kiri ke Baling dan Butterworth. Belok kanan ke Bandar Jeli di Kelantan. Tengok, ada papan tanda Belum Rainforest Resort di depan. Kita belok kanan dan teruskan perjalanan. Kenapa saya ke sini? Saya sangat berbesar hati menerima jemputan khas daripada pengurus besar resort ini, Encik Zainuddin, untuk lawatan dan pengalaman istimewa di sini. Teruja tak? Kini kita berada di Lebuh Raya Timur Barat. Jalan ini melalui hutan simpan yang sangat luas. Royal Belum merupakan antara hutan hujan tropikal tertua di dunia. Berusia lebih dari 130 juta tahun. Lihatlah pokok-pokok yang padat di kiri dan kanan. Jalannya juga berliku-liku. Jadi, kena pandu dengan berhati-hati, terutama pada waktu malam. Dengar cerita, haiwan liar seperti gajah kadang-kadang melintas jalan. Kalau jumpa, berhenti dan beri laluan. Jangan tekan horn dan jangan guna flash kamera ya.
Sekarang kita dah sampai Tasik Temenggu. Dan seberangnya ialah Pulau Banding. Tempat letaknya belum Rainforest Resort. Lepas kita lintas jabatan ni, kita pun sampai. Dalam video seterusnya, saya akan kongsikan jenis-jenis penginapan, kemudahan dan keunikan resort ini. Jangan lupa ikuti Facebook page pusatpelancongan.com dan lawati laman web kami untuk tengok lokasi pelancongan yang ramai orang tak tahu pun wujud. Okey, kami dah sampai di Belum Rainforest Resort. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, share dan follow ya. Bye-bye.